Kalau korang tanya aku, apa kereta aku nak beli bila aku besar nanti, aku nak beli Toyota. Bruh. Atas ni Toyota Camry, enjin yang sama juga dengan Toyota Alphard. Kebanyakannya Toyota ni memang kita tahulah dia punya ketahanan. Tapi di samping ketahanan enjin ni tu, dia ada juga masalah-masalah lain yang biasanya berlaku, dan benda ni biasanya orang terlepas pandang lah. Contoh macam Camry ni dan juga Alphard, dia ada satu benda tu yang kita panggil sebagai balancer shaft. Fungsi dia untuk membalancekan crankshaft tu supaya kurang gegaran. Jadi bila kita bawa kereta tu, kita akan rasa macam kita bawa kereta mewah lah. Dekat tangan aku sekarang ni adalah balancer shaft dia lah yang kita dah keluarkan. Dan kalau kau boleh tengok, balancer shaft ni dia sebenarnya material dia plastik lah kan, plastik yang tebal lah. Tak tahulah, mungkin fiber ke apa kan, tapi dia bukan besi lah. Kalau lama-lama kita pakai kereta, enjin makin kasar, enjin makin gegar kan, disebabkan oleh dia punya balancer shaft ni lah. Balancer shaft dia ni dah makan ataupun dah ada free play yang menyebabkan benda ni dah tak boleh nak berfungsi dengan baik. Mula-mula mungkin gegaran tu kecil kan, kita rasa macam halo-halo je gegar dia kan, tapi bila lagi lama kita biarkan, lagi teruk gegar dia, dan kadang-kadang kita dah akan jadi salah tanggapan. Kereta aku ni apa benda masalah ni, rim bengkok ke, tayar bengkak ke kan, macam-macam lagi ditukar dekat barang-barang bawah ni. Rupa-rupanya balancer shaft ni problem. Dan balancer shaft ni juga, kalau nak buat, kos dia tu orang kata tak adalah mahal sangat dan tak adalah murah sangat. Dia duduk tengah-tengah lah. Kalau 10 jari ni, dia tengah-tengah. Faham lah. Okey, jadi kalau kau pengguna Toyota yang menggunakan model Camry ataupun Alphard yang ada pakai balancer shaft ni, jadi benda ni korang boleh berhati-hatilah. Maknanya setiap 1,000 km korang kena check lah benda ni. Jadi kalau korang mengguna Toyota, especially Camry ataupun Alphard, kalau korang nak check benda-benda balancer ni, korang boleh datang ke Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat, sebab hari Jumaat kita cuti. Dan kalau korang ada sebarang pertanyaan, nak bertanya dulu ke, nak minta harga ke, quotation ke apa, boleh klik link kita di bio. Dan jangan lupa follow kita punya page Mechanic Transmission. Jumpa lagi, bye-bye.